Aduh, rasa dahaga pula. Jom, teman beli air je. Macam cerita seram Min sebelum ni. Syok juga Min sini. Min ada cerita baru daripada customer Min. Ada customer Min cerita, dulu masa dia kecil, dia duduk kampung dengan tok dia. Masa tu umur dia dalam darjah 6 rasanya. Tiap malam masa kecil, dia mesti pergi surau. Sebab ada kelas ngaji lepas isyak. Ada satu malam ni, on the way dia nak balik kelas ngaji tu, hujan lah. Hujan rintik-rintik kan. Lepas tu dia kata kat Min, dia dah tak boleh buat apa lah. Nak tak nak dia kena redah. Dia pun redah lah berlari time hujan tu. Dia redah. Lepas tu dia dah sampai rumah. Dah tukar-tukar baju apa semua kan, basah. Dan time tu dia tiba-tiba rasa nak kencing. Customer Min ni cakap tandas dia kat kampung ni dekat luar rumah, sebelah dengan kebun pokok pisang tok dia lah, dia kata. Lepas tu dia sebelum keluar tu, dia kata dia cari lampu slow kecil dia kan. Dia pun keluar slow-slow pergi tandas. Masa dia tengah kencing tu, dia kata dia terdengar bunyi kerak-kerak daun tau. Dia bunyi yang macam orang pijak daun kering, macam tu. Dia kata mula-mula dia buat-buat tak tahu je. Tapi bila dia dah buat-buat tak tahu tu, makin lama bunyi dia makin dekat pula. Bila bunyi dah dekat, dia try lah toleh belakang. Time dia toleh tu, dia kata dia nampak benda putih daripada atas sampai bawah. Katanya muka benda tu tak berapa nak jelas, tapi dia nampak lah kesan mata lubang hitam, tapi tak ada isi dalamnya. Dia terkaku lah, tak boleh nak bergerak, tak boleh nak menjerit. Lepas tu dia slow-slow, dia pejamkan mata dia baca ayat kursi dalam hati lah. Bila dia buka je mata lepas dia baca ayat kursi tu, dia kata benda tu dah makin jauh sikit daripada dia, which is dia dekat pokok pisang atuk dia tu. Dia pun kelang kabut lah masuk rumah kan, sambil nangis-nangis. Ya budak darjah 6 nangis lah kalau jumpa benda macam tu kan. Bila dah masuk rumah tu, tok dia tersedar, dia tidur. Tok dia tanya dia, kenapa ni? Asal ni nangis ni kan? Dia pun bagi lah tahu tok dia. Dia kata dia nampak benda putih bungkus daripada atas sampai bawah kan, mata hitam. Tok dia senyum. Tok dia bagi tahu yang dulu belakang rumah dia tu kawasan kubur kan, kubur lama. So dah ramai dah sebenarnya orang tengok benda tu ada dekat kebun atuk dia tu, tapi orang buat tak tahu je. Selagi benda tu tak kacau dorang, buat apa dorang nak kacau benda tu kan. Macam tu lah. So tu je lah cerita daripada Min hari ni. Dah Min nak sambung buat kerja. So yang mana ada cerita seram-seram, boleh roger Min. Assalamualaikum.